Tidak semua emas itu sama. Dalam pasaran, emas terbahagi kepada beberapa jenis utama, bergantung kepada ketulinan, bentuk dan kegunaannya. Yang pertama sekali, emas 999.9 juga dikenali sebagai emas 24 karat. Ini adalah emas yang paling tulen dengan ketulinan 99.9%. Ia biasanya datang dalam bentuk gold bar dan dinar. Di sinilah public gold menjadi pilihan ramai kerana produknya yang mudah untuk dibeli dan dijual semula dengan harga yang terbaik dalam pasaran. Kedua, emas 916 atau emas 22 karat. Ini adalah emas yang biasa digunakan untuk barang kemas seperti gelang, cincin dan rantai. Ia tahan lasak dan sesuai dipakai harian. Tetapi dari sudut simpanan, spreadnya lebih tinggi menyebabkan keuntungannya tidak setinggi emas 999.9. Ketiga, emas 950, 835 dan 750 yang mana jenis ini ada kandungan campuran logam lain. Biasanya digunakan untuk rekaan barang kemas yang lebih unik tetapi nilainya lebih rendah berbanding emas 916 dan 999. Dan akhir sekali, ada juga emas digital disimpan secara elektronik seperti dalam akaun Emasgap. Cuma bezanya untuk emas di akaun Gap, ia masih bersandarkan emas fizikal yang disimpan di dalam peti besi public gold. Jadi sebelum beli, tanya diri anda, adakah emas ini untuk dipakai ataupun untuk disimpan? Faham jenis emas dapat membantu anda membuat keputusan lebih bijak, sama ada untuk perhiasan atau simpanan sebagai pelindungan nilai jangka panjang. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.